sangat. Dia betul aku elok lah. Satu lagi. Ulang lagi. Aku cari yang BTS. Tengah senyum tengah. Kepala sandar kepala. Jauh. Siapa yang tak buka lagi? Siapa yang tak buka lagi tau? Hai, Assalamualaikum. I'm back. So, today I ada pre-convo dengan Pak. Actually the lighting macam tak nampak. Okay, dah nampak. So, look, kita ada sama. Kita ada Pak. Hello. I'm back with Teha. Welcome back to our channel. Okay, basically hari ni kita orang ada pre-convo. Gelap lah. Okay, kita orang ada pre-convo. So, sekarang kita head out to Tamarin Cyberjaya untuk pre-convo studio dengan Farah. Sebab why Farah je? Because ada lagi dua orang tu dia macam busy. We cannot masing-masing jauh kan. So yang sempat je lah. So nanti kita tengok apa akan jadi. Pa, sekarang kita kat mana? Kita dekat cyber. Ada lagi pre-combo. Dah nak sampai. Kekalutan. Farah, say hi. Okay, cepat. So, basically ada siap. Okay, so macam sekarang ni I tak buat banyak video sangat lah sebab family I pun dah start buka rehat, buka tudung apa semua. So macam, tapi I ada masalah which is I lupa bawa anak tudung. Esok I pakai tudung kelabu. So macam I kena pakai anak tudung like kelabu putih macam tu lah. So sekarang ni I pakai anak tudung putih, tapi anak tudung ni sangat tak selesa and dah kena make up. So nak tak nak I kena keluar pergi downtown. I nak pergi downtown dengan abang I untuk cari anak tudung. So let's go downtown. Weh, dekat sangat. Masih ada ikan. Gambar ke video? Video. Hi everyone. Dah convo? Kita orang dah combo. Apa mana bang? Belakang. Una. Nak grab. Sekejap. Show us our number. Okay, so hari ni kan dia cakap I takkan sempat vlog sebabkan kabut. So sekarang tengah beratur. Itu Anis, roommate saya for berapa sem lah? Kita berapa sem? 3 sem ya. Kita sama roommate. By the way, makeup saya okay kot. Okay lah. Tengok dah peluh. Oh my goodness. So okay je. Jumpa nanti. Bye. Masuk vlog kan? Assalamualaikum sir. dapat satu.
Dan diplom kepada para rekan berkenaan seperti yang telah diwartakan. Anis Fatihah Rohan, Anis Nur Nasuha Muhammad Zailu, Saya otomatis adalah alumni UITM. Kita dah gerak. Congratulations Teha. Congrats juga. Dah great. Happy confo sedih sial. Tadi masa nyanyi lagu ATM aku senang nangis weh. Nah untuk kau. Oh, kenapa kau boleh tak? Aku kan bukan kau. Oh, yang mana? Sedih. Tak ni. Oh, Tak seterusuk tapi terabu lah sebab homemade kan. handmade. Handmade. Weh sedih. Dah habis belajar. Pas 1-2 kata sedihnya. Bila Teha? Pamit kat aku. Kakak. Dia lah paling atas saya. Masuk Tak apa. Satu berkata, terima kasih Teha. Ada sepanjang aku daripada SEM 1 sampai habis. So aku harap sampai nanti kita tua pun kita stay kawan macam biasa, okay? Weh dalam tu surat. Nanti kau baca kau record tau. Okay, so tadi tak ada suara dari aku. Tadi aku diterima satu bouquet flower. Ini daripada sama special dah. Aku pula macam buat vlog. Cuba tengok daripada siapa. Dan video ni pun aku buat untuk dia. Gitu. Aduh, cantik kan? Yang ni dia buat sendiri. Dia kata dia cucuk-cucuk sendiri. Jadi dekat sini ada surat yang ditulis sendiri pakai tangan dia. Ditulis nampak tulisan dia. Walaupun masa belajar dulu dia sangatlah malas nak menulis, tapi sekarang dia dah berubah. Dia dah rajin menulis. Itulah perubahan dia. Okay, tak ada guna. Okay, jom kita baca apa surat yang dia tulis untuk saya. Okay, dia tulis ni 28 hari bulan 11 pukul 3.43 petang. Petang dia menulis. Okay. So, teruntuk Sharifah. Terima kasih ada masa susah senang saya, jaga saya masa sakit, menjadi peneman setiap hari nak ke kelas. Semua memori kita masih segar dalam ingatan. Berhujan panas bersama. Kalau ada umur panjang, kita berjumpa lagi. Aku harap persahabatan kita akan terus kekal sampai ketua. Kalau ada yang aku kasar bahasa tergores hati kau, aku minta maaf. Tanya buat kita atas semangat usaha dan ChatGPT yang membantu. Tak ada ChatGPT bagaimana entahlah. Lama dah tak menulis sampai kering ink. Yelah, biasa kan guna tab kan. Bagaimana degree kita tanpa ChatGPT sama macam aku. Bagaimana degree aku tanpa kau. Kau always ada dengan aku, ingatkan aku. Aku bersyukur Allah pertemukan kita dekat puncak alam. Walaupun dia tak jumpakan kita dekat rembau, aturannya sangat cantik. Aku doakan kau dan keluarga sihat sentiasa. Jaga diri, aku sayang kau. Terima kasih Pah dan Tanya, love you. Tulus ikhlas. Daripada Syukur Kekal. Daripada Teha. Nampak tak? Teha ni walaupun nampak muka dia macam garang, macam kau takut nak push dia, tapi sebenarnya dalam hati dia ada taman. Aku ucapkan dari aku pula, terima kasih Teha sebab kau ada dengan aku daripada awal kita kenal. Aku masih ingat lagi masa tu kita dalam DK. Kita kenal sebabnya first lah, aku rasa kita start rapat sebab kita sama-sama masa tu macam aku tanya kau duduk mana, kau cakap kau duduk Bangi. Aku pun cakap aku ada kakak dekat Bangi. So saat situ aku rasa kita start kenal rapat sampai aku sanggup tukar kelas aku dengan budak lain semata-mata nak satu kelas dengan kau. So aku rasa kat situ lah starting kita kenal rapat apa semua kan. So sedih lah pula. Tadi kau dah buat aku nangis kan. So aku nak cakap terima kasih juga Teha sebab kau sudi tumpahkan aku untuk pergi kelas setiap hari dengan kau, berempit setiap hari pergi naik kelas, pergi kelas, balik kelas. Lepas tu ikut je mood aku, kadang okey, kadang tak okey. Aku minta maaf juga Teha kalau dari side aku sendiri banyak aku lupakan hati kau ke apa. Tapi apa yang kau kena tahu, aku tetap sayang kau. Tak kisahlah apa pun yang berlaku, kau tetap jadi
satu kenangan yang aku akan kenang sampai bila-bila. Sampai kita tua, kahwin, ada anak, ada cucu, ada cicit nanti pun kau tetap akan jadi salah satu memori terindah aku sepanjang kita degree. Ini bergedit. So apa-apa pun bulat juga Teha untuk kau punya future. Dan semoga kau sentiasa sihat-sihat je. Okay, itu je lah. Apa-apa pun aku tetap sayang kau Teha. Bye-bye. Love you. Aku pa. Okay. Pah punya pasal lah ni. Oi, nampak garis air mata Ya, elak-elak sikit. di sini sikit. Lama lah tak Ada kat bawah ada penewal. Apa lah, ibu tahu ibu kita keluar terus begini. Dah sibuk. Tanya.